semua, kembali bertemu ya di channel saya Hamsia Misha. Hari ini saya nak masak lagi, iaitu saya nak masak caru sumbat caru sumbat kelapa, sambal kelapa, caru sumbat sambal kelapa. Semestinya cara saya Hamsia Misha. Sebelum kita memasak, kita tunjukkan dulu bahan-bahan dia. Kita ada 2 ekor ikan cencaru ataupun ikan caru ataupun ikan jacket kan. Kita dah bersihkan ya, dan kita dah lumurkan sedikit dengan serbuk kunyit dan juga sedikit garam halus ya. Tepi itu ada telur dia. Okey, kita bahan yang kita nak tumbuk di sini ada di sini Haziq. Dalam mangkuk ni kita ada 2 batang serai yang dah dihiris, sedikit belacan yang dah dibakar, 2 ulas bawang putih, 2 biji bawang merah. Kemudian kita ada cili padi merah, cili padi hijau. Kemudian di sini kita ada semua ni bahan ni untuk di blender ataupun kita tumbuk ya, terpulanglah pada kemahuan masing-masing. Okey, di sini kita ada sedikit gula pasir. Kalau suka letak gula, kalau tak suka skip saja. Kemudian kita ada sedikit garam dan juga serbuk kunyit. Kita juga ada sedikit air asam jawa, dan juga di sini ada bahan perasa, dan juga kita ada kelapa yang dah diparut ya. Tapi kita kita campur je dengan yang bahagian hitam dia sekali. Kemudian di sini kita ada sedikit daun kesum ya. Ini kalau tak ada daun kesum pun okey je, tapi cara saya letak daun kesum. Okey, itu saja bahan dia. Sebelum kita masak, saya nak iris-iris dulu bawang merah dan juga bawang putih dan juga cili. Okey, kita iris sikit bawang putih ni supaya senang kita blender kan. Kita iris juga bawang merah ni. Ini kan kena belacan bakar kan, betul nampak macam kotor kan. Tapi sebenarnya dia tak kotor. Saya dah cuci bawang ni, tapi dia terkena belacan bahagian hitam ni, nanti jadi kan hitam sikit tu. Kemudian bahan ni bahan pula kita bawang merah dan bawang putih ni terus kita masukkan ke dalam blender ya. Saya tidak tumbuk. Hari ni mood saya malas nak menumbuk. Kalau kamu suka tumbuk, bagus, silakan. Lagi sedap kot ditumbuk. Ni cili padi. Ni pun cili padi akar ya. Kalau di cili padi kampung lagi sedap. Bergolek-golek pula dia. Okey. Kemudian kita kisar ya. Okey, kita masukkan ke semua bahan yang yang cili padi tu. Kepedasan ikut selera masing-masing. Kemudian kita masukkan ya ni belacan, serai tadi, dan juga air asam jawa ya, nak bagi dia bergerak sikit blender ni, masukkan air asam. Okey, tak habis pun ya, sebab takut dia masam. Itu saja ya, kita nak blender, kita tak record ya, kita tunjuk hasil saja. Inilah hasil dia ya, yang kita dah kisar tadi atau kita blender tadi. Kita masukkan terus ke dalam dalam bekas ya, dalam besen macam tu. Kemudian kita masukkan garam ya, dan juga sedikit serbuk kunyit. Kemudian kita masukkan juga sedikit gula pasir, sikit saja. Kemudian kita masukkan bahan perasa ya. Kemudian kita gaulkan dengan kelapa parut tadi. Kita pakai sarung tangan, kita gaul dengan tangan je lah. Kalau setengah orang dia sangai dulu ya,
sambal kelapa ni. Tapi saya tak sangat ya. Saya terus masak. Maksud saya terus sumbat ke dalam ikan, saya terus bakar ataupun goreng. Kemudian dah siap ya, jangan lupa dirasa. Kemudian saya nak saya nak masukkan daun kesum ni, saya nak ambil gunting sekejap ya. Okey, kita nak masukkan sedikit daun kesum ya. Kita gunting sebabkan daun ni besar-besar sangat, lebar-lebar sangat. Kita masukkan sedikit saja. Okey, cukup ya, kita gaul balik. Kita gaul balik dan teruslah kita dah rasa tadi dah okey. Kita teruslah kita sumbatkan ke dalam ataupun ke perut ikan tadi. Okey, kita masukkan ya ikan tadi ke dalam ikan pula kita masukkan. Ini lalat pula, ya Allah. Kita sumbatkan kelapa parut tadi ataupun sambal kelapa tadi ke dalam ikan yang dah kita belah bahagian belakang ya. Okey, cukup lah ya. Nanti kita buka pula dia. Buka. Tak nak lagi ke Aziz? Cukup lah ya. Telan air liu apa? Okey, dah siap satu. Kita sumbat lagi yang lagi satu. Okey. Okey, jom kita terus dah siap ya. Kita terus je menggoreng ataupun dibakar ya. Okey, kita dah panaskan ya kita punya Aziz? Kuali ataupun pan ya panggil. Okey. Panas. Ya, kita goreng tapi menggunakan minyak yang sedikit ya. Kita masaklah sehingga ikan ini masak. Okey, ikan ini dah separuh masak ya. Kita tutup supaya dia lebih masak sekata. Sambal dia masak dan ikan dia pun masak sekata. Kita gunakan api yang perlahan ya. Okey kawan-kawan, inilah hasil dia. Ikan Aziz? Ikan caru sumbat sambal kelapa. Semestinya cara saya dah siap dimasak dan juga dihidang. Alhamdulillah sedap. Ini menu kampung ya kawan-kawan. Moga memberikan sedikit sebanyak ya manfaat menu saya pada hari ini pada kawan-kawan semua. Aziz? Okey, nak rasa sikit. Aziz dah rasa? Aziz tak nak, dia kata sebab dia dah makan. Okay, dia masak sekata ya, walaupun saya tak masak dia punya sambal tadi, saya tak sangat tapi dia masak sekata sebab kita menggunakan pan yang bertutup. Okey kawan-kawan, sampai di sini saja ya konten saya. Semoga jumpa lagi di lain konten, di lain tajuk insya-Allah. Aziz, terima kasih banyak kawan-kawan yang dah support saya selama ini. Assalamualaikum.